Assalamualaikum. Hari ini merupakan hari Jumaat di Kota Mekah. Dan hari ni kita tengok macam mana suasana dan keadaan solat Jumaat di sini. Let's go. Kalau kita tengok kat sini, sini pun dah start nak ramai dah ni dah untuk menunaikan solat Jumaat. Lelaki dan wanita juga. Dan sekarang ni kita menuju ke King Abdul Aziz Gate depan ini. Alhamdulillah, setelah pusingan tawaf, insya-Allah dapat juga menunaikan solat Jumaat ini. Ada Kaabah, masya-Allah. Inilah suasana bila dah sampai di sini. Orang kita usaha tak mengkhianati hasil, tapi semua ni dengan izinnya Allah juga. Jadi kita tengok macam mana keadaan semasa bila khutbah semua. InsyaAllah. غلبتهم لأهوائهم وانتصارهم على شهواتهم. طبيعة هذه النفس البشرية تلكم الأسباب، ومن أعظم تلكم الأسباب وأسهلها وأيسرها على العباد إتباع السيئات. Jadi itulah pengalaman kita solat Jumaat di Masjidil Haram. Sekarang ni kita dah selesai solat dan menghala balik ke hotel. Macam ni pula perjalanan balik dia. Apa kesimpulan dekat sini? Semua yang di Baitullah ini adalah satu perjuangan. Jadi jangan berserah apa yang terjadi pun, tawakal dan banyak-banyak berdoa. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum.